berkongsi sedikit promosi. Ini mudah-mudahan kita terliur dengan promosi yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ataupun dalam hadis yang lain kata Nabi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dua benda. Yang pertamanya Nabi sebut, sesiapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban. Puasa tadi ni puasa sungguh-sungguh. Bukan mentang-mentang duduk seorang ke rumah pergi buka ke peti sejuk dulu minum air. Bukan. Ataupun orang tak ada nampak dia kat dapur tu sonyak-sonyak apa yang petang-petang tu minum air. Bukan. Dia berpuasa tadi ni adalah imanan, puasa sungguh-sungguh. Tidak makan dan tidak minum. Bukan hanya setakat itu sahaja, tetapi puasa dari sudut keseluruhannya, termasuk anggota tubuh badan yang mata, kaki, tangan dan sebagainya. Kenapa dia berpuasa tadi ni? Wahtisab, kerana mengharap keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala ampun segala dosa-dosa jemaah sekalian. Dosa-dosa di sini jemaah sekalian adalah dosa-dosa yang kecil. Dosa yang besar ini perlu taubatan nasuha, taubat yang bersungguh-sungguh. Hadis yang kedua yang saya kongsi kepada jemaah sekalian sebentar tadi, sesiapa yang mendirikan Ramadan, siang hari kita puasa, malam kita hidupkan Ramadan dengan solat tarawih. Ada yang macam-macam lagi, pelbagai solat dan sebagainya. Bila kita buat perkara sedemikian, tak ada benda lain yang kita mengharapkan kecuali keampunan daripada Allah. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi pengampunan kepada kita. Inilah promosi yang cukup istimewa yang Allah tawarkan kepada kita dalam bulan Ramadan jemaah sekalian. Bila selesai habis puasa Ramadan, kita menyambut Aidul Fitri. Apa maksud Aidul Fitri? Kita kembali kepada kefitrahan kita. Kita tadi ini bersih seperti bayi yang baru dilahirkan, yang tidak ada sebarang dosa. Inilah hasil daripada didikan Ramadan jemaah sekalian. Baik, namun sebegitu, di samping promosi-promosi yang ditawarkan oleh Ramadan ini, terkadang kita melihat di sekeliling kita, bahkan ramai di kalangan masyarakat kita, kadang-kadang kita tengok Ramadan dengan tak Ramadan sama yo kita nampak ni. Wal'iyazzubillah, mudah-mudahan kita tidak sebegini jemaah sekalian. Orang yang sebegini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang celaka ini, orang yang celaka bila mana masuk Ramadan, dia tidak mengambil peluang supaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa. Ini orang yang paling celaka sekali di dalam bulan Ramadan. Jadi saya menyeru kepada diri saya dan juga kepada semua jemaah-jemaah, ibu ayah, adik, kakak, abang dan sebagainya, kita jadikan peluang Ramadan yang Allah bagi kepada kita ini supaya kita keluar daripada Ramadan mengampunkan segala dosa-dosa kita insya-Allah. Jadi